Inilah nasi lemak yang saya makan kecil-kecil dulu. Nasi lemak kuning dan sambal tumis ikan bilis style orang lama. Hai semua, Assalamualaikum. Pernah makan tak nasi lemak kuning? Nasi lemak kuning ni dari Kedah. Sebab dekat Kedah ni ada banyak versi nasi lemak. Bukan saja nasi lemak putih. Ada nasi lemak kuning, nasi lemak hijau, nasi lemak yang warna pink-pink sikit tu. Dia macam nasi tomato. Jadi nasi lemak kuning ni salah satu menu favourite orang Kedah. Nak buat nasi lemak kuning ni bukannya susah mana, senang je. Kuningnya tu mestilah daripada kita masukkan kunyit dalam nasi ni. Dia macam nasi minyak tu. Nasi lemak ni kita tumis. Kita tumis dengan rempah 4 sekawan, bawang yang dihiris, serai. Lepas tu kita masuk halia sikit dan juga sedikit bawang yang ditumbuk atau yang dikisar. Boleh masukkan santan, susu cair atau tak mau guna santan pun boleh. Letak air saja. Rasakan dengan garam, lepas tu masuk beras macam biasa. Masaklah dalam rice cooker pun boleh atau nak masak atas api. Kalau masak atas api, kita didihkan sampailah air tu kering sikit. Tapi api jangan terlalu kuat, api kena sederhana. Bila dah sampai tahap macam ni, air dah hampir kering, boleh perlahan ke api sampai paling perlahan dan kemudian tutup periuk. Biar nasi masak sampailah air tu betul-betul kering dan nasi dah tak mentah. Sementara tu kita buat sambal ikan bilis style orang lama ni. Mula-mula kita goreng ikan bilis dengan bawang besar yang dipotong separuh masak. Jangan sampai garing. Kita goreng tu nak bagi ikan bilis tu lembut je. Kemudian boleh angkat dan toskan dan kita tumis bahan kisar. Kemudian masukkan cili kisar dan kita tumislah sampailah cili ni betul-betul pecah minyak dan garing. Masuk sedikit asam jawa dan juga sedikit belacan. Lepas tu perasakan dengan garam dan gula. Sambal tumis yang sedap kena balance rasa masin, masam, pedas dan manis dia. Bila sambal dah pecah minyak macam ni, boleh masukkan ikan bilis yang kita dah goreng setengah masak tadi. Kita masukkan air. Kemudian kita masak lama-lama sampailah ikan bilis tu betul-betul lembut. Kalau tak cukup air, tambah lagi. Kita kena masak lama ya sambal ni. Macam ni lah orang lama-lama dulu buat sambal ikan bilis untuk nasi lemak. Sambalnya dimasak lama sampailah ikan bilis tu lembut dalam tu. Okey, kita cek nasi kita dah masak elok, nampak lembut sangat dan berderai. Nasi ni memang sedap dan wangi. Makan saja pun dah sedap. Sambal ikan bilis pun dah siap. Tengok dia pecah minyak elok. Nampak cantik je kan? Kemudian kita hidang nasi lemak kuning tadi dengan sambal ikan bilis. Boleh hidangkan sekali dengan telur rebus atau telur goreng dan juga potongan timun. Inilah dia nasi lemak yang saya makan masa kecil-kecil dulu. Memang mak Kak ini akan masak nasi lemak ni je dulu. Memang kami membesar dengan nasi lemak ni. Bila dah besar barulah mak masak nasi lemak yang bersantan tu, yang putih tu. Tak tahulah dari mana asalnya nasi lemak kuning ni, tapi kalau dekat Kedah memang ada jual nasi lemak ni dekat kedai. Selain sambal ikan bilis, sesuai dimakan dengan pelbagai jenis lauk. Ada yang makan dengan daging kicap, sambal sotong kering, ayam masak merah, macam-macam lauk lah. Okey, selamat mencuba resepi mudah ni ya.